Operasi penguatkuasaan oleh Jabatan Imigresen Malaysia di Sabah sekali lagi mendedahkan realiti kebanjiran pendatang tanpa izin yang masih berlarutan. Dalam satu operasi yang dijalankan di daerah Sipitang, pihak berkuasa telah menyerbu 4 premis berasingan yang dipercayai menjadi lokasi tumpuan warga asing. Hasil pemeriksaan ke atas 41 individu, seramai 19 orang telah ditahan selepas didapati gagal mengemukakan dokumen perjalanan yang sah. Menurut sumber, individu yang ditahan terdiri daripada warga Indonesia dan Filipina dan dipercayai berada di negara ini tanpa kebenaran yang sah sekaligus melanggar Undang-Undang Imigresen Negara. Kesemua mereka kini disiasat di bawah Seksyen 61C serta Seksyen 15.1C Akta Imigresen 1959,63 yang memperuntukkan tindakan terhadap individu yang memasuki atau tinggal di Malaysia tanpa dokumen yang sah. Pihak Jabatan Imigresen Malaysia menegaskan bahawa operasi seumpama ini akan terus dipergiatkan dari semasa ke semasa, khususnya di kawasan yang dikenal pasti sebagai lokasi berisiko tinggi. Lebih tegas lagi, tindakan bukan sahaja akan dikenakan terhadap individu terbabit, malah turut melibatkan majikan atau mana-mana pihak yang didapati melindungi atau menggaji pendatang tanpa izin. Langkah ini dilihat sebagai usaha berterusan kerajaan dalam memastikan kedaulatan undang-undang negara sentiasa terpelihara, di samping mengekang aktiviti yang boleh memberi kesan kepada keselamatan dan ekonomi tempatan. Dalam masa yang sama, pihak berkuasa turut mengingatkan orang ramai agar tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sebarang aktiviti yang melanggar Undang-Undang Imigresen. Sebarang maklumat berkaitan kehadiran pendatang tanpa izin boleh disalurkan kepada pihak berkuasa bagi tindakan lanjut. Operasi ini menjadi peringatan jelas bahawa penguatkuasaan undang-undang akan terus dilaksanakan tanpa kompromi.